Hai semua, salam sejahtera. Selamat datang ke kelas Masterclass Fizik tingkatan 4 kita. Cikgu nak terus bawa anda masuk ke bab 2, daya dan gerakan. Dan hari ni, kita nak selesaikan satu topik yang selalu jadi lubuk markah exam, tapi ramai sangat pelajar yang tersilap, iaitu berat versus jisim. Lepas habis sesi kita ni, confirm anda tak akan keliru lagi dan sedia nak pulun markah penuh. Jom kita mula. Untuk agenda kita hari ini, simple je. Kita mula dengan konsep asas berat, lepas tu cikgu akan kongsi rahsia, formula W sama dengan mg, disusuli ujian minda bumi lawan bulan, sedikit latih tubi dan kita tutup dengan peta minda untuk anda hafal. Okey, masuk ke bahagian pertama. Konsep asas. Apa sebenarnya berat ni? Pernah tak anda angkat beg sekolah yang sarat dengan buku teks? Atau cuba tolak sofa kat rumah time raya? Terasa berat dan meletihkan kan? Otot anda menegang habis. Tapi apa sebenarnya yang melawan tenaga anda tu? Bayangkan atlet sukan C kita ni. Dia tengah bergelut, berkeruk muka, nak julang barbel yang teramat berat tu ke atas. Kenapa susah sangat angkat benda tu? Sebenarnya, musuh utama yang dia tengah lawan sekarang ni adalah satu daya halimunan, daya tarikan graviti bumi. Graviti inilah yang sentiasa gigih menarik barbel tu ke bawah. Jadi ingat ni, bila kita sebut berat dalam fizik, kita bukan sebut pasal rupa fizikal atau betapa besarnya sesuatu benda tu. Berat sebenarnya adalah daya. Secara rasminya, daya tarikan graviti bumi yang bertindak ke atas sesuatu objek. Dan satu lagi poin penting untuk exam, berat ni kuantiti vektor. Maksudnya, dia sentiasa ada arah. Kemana arahnya? Sentiasa menunjuk tepat ke pusat bumi. Ini perangkap maut peperiksaan yang cikgu wajib ingatkan. Tolong tengok betul-betul jadual perbandingan ni. Dalam perbualan harian, kita selalu cakap, berat saya 60 kg. Mula hari-hari ni, dalam kelas fizik, buang ayat tu. Kilogram tu adalah unit untuk jisim, iaitu jumlah jirim dalam badan kita. Berat pula, memandangkan ia adalah daya, unitnya mesti dalam Newton atau N. Tolong ingat sampai bila-bila tau, jangan tersilap unit masa exam nanti. Seterusnya, kita beralih kepada rahsia peperiksaan anda. Macam mana nak faham dan ingat rumus W sama dengan mg. Pernah tak anda masuk dewan exam, tiba-tiba otak blank dan terlupa formula? Jangan panik, cikgu nak ajar satu trik. Mula-mula, tulis balik asas hukum gerakan Newton kedua yang kita dah biasa, iaitu F sama dengan MA. Kemudian, tukar F iaitu daya kepada W untuk berat. Dan akhir sekali, tukar A untuk pecutan kepada G untuk pecutan graviti. Siap? Dari F sama dengan MA, automatik anda dapat terbitkan rumus W sama dengan mg. Sekarang anda mungkin tertanya-tanya, mana datangnya huruf G ni kan? Cikgu yakin anda semua tahu cerita klasik Isaac Newton yang tengah relax bawah pokok, tiba-tiba sebiji apple jatuh atas kepala dia. Kisah inilah yang mencetuskan penemuan graviti. Apple tu merudum jatuh sebab ditarik oleh medan graviti bumi yang kita wakilkan dengan huruf G kecil tu. Secara saintifiknya, G ini adalah kekuatan medan graviti, iaitu daya yang bertindak per unit jisim. Di atas permukaan bumi, nilainya adalah 9.81 Newton per kilogram. Nombor magic ni wajib lekat dalam kepala ya. Apa maksudnya? Maksudnya, bagi setiap 1 kilogram jisim yang anda ada, planet bumi kita akan tarik ia ke bawah dengan daya sebanyak 9.81 Newton. Alright, mari kita uji minda sikit dengan topik seterusnya. Bumi lawan bulan. Cuba tengok perbandingan ni. Dekat bumi, atlet angkat berat kita tadi berpeluh sakan. Tapi, kat bulan, seorang angkasawan boleh melompat-lompat dengan rileks je, walaupun pakai sut angkasa yang super tebal. Kenapa jadi macam tu? Jawapannya, berbalik kepada nilai G tadi. Saiz bulan jauh lebih kecil daripada bumi, jadi tarikan gravitinya cuma 1/6 sahaja. Tarikan kurang, maka berat pun berkurang. Jisim tetap sama, tapi berat dah jadi jauh lebih ringan. Teori dah mantap. Sekarang kita masuk ke latih tubi berpandu. Jom kita uji kefahaman anda. Sediakan kertas dan pen sekarang. Soalan latih tubi 1. Bayangkan semula atlet kita tadi, katakanlah tangan dia dah betul-betul kejang dan dia lepaskan barbel tu. Soalannya, menurut hukum Newton kedua, apa sebenarnya yang berlaku pada barbel tu secara fizikal masa ia jatuh merudum ke bawah? Cikgu bagi anda 3 saat untuk fikirkan kaitannya dengan rumus kita tadi. Dan jawapannya, barbel tu akan jatuh ke lantai dengan suatu pecutan. Sebab apa? Sebab daya tarikan graviti ke bawah dah tak diimbangi oleh daya tolakan tangan atlet dari bawah. Jadi wujudlah daya paduan ke arah bawah. Dan ingat pesan Newton, di mana wujudnya daya paduan, di situ wujud pecutan. Dalam kes ni, kita panggil dia pecutan graviti. Okey, jom ke latih tubi 2 pula.
Ini soalan killer yang exam selalu sangat tanya. Jika sebuah sut angkasawan mempunyai jisim 81.65 kg, berapakah berat sut tersebut di bumi? Dan berapakah pula beratnya apabila dibawa ke permukaan bulan? Nampak macam susah kan? Jangan risau, kita buat sama-sama. Fokus betul-betul pada langkah penyelesaian ni sebab ini jalan kerja untuk dapat markah penuh. Langkah pertama, biasakan diri keluarkan maklumat. Jisim adalah 81.65 kg. Langkah kedua, kita cari berat di bumi guna formula rahsia W = mg. Darabkan 81.65 kg dengan 9.81. Anda akan dapat 800.99 Newton. Langkah ketiga, nak cari berat di bulan, cuma darabkan berat bumi tadi dengan 1/6. Anda akan dapat 133.50 Newton. Wow, nampak tak betapa jauh perbezaannya? Tak perasan masa berlalu bila kita seronok belajar kan? Kita dah pun sampai ke bahagian terakhir, peta minda fizik anda. Cikgu sarankan anda tangkap gambar skrin ni sekarang sebab ini ringkasan wajib ingat untuk bab ni. Pertama, berat tu adalah daya tarikan graviti dan ia adalah kuantiti vektor. Kedua, rumusnya sentiasa W sama dengan mg. Ketiga, nilai graviti bumi ialah 9.81 Newton per kilogram. Dan yang paling penting sekali, tolong ingat unit dia. Berat tu daya, so Newton, jisim tu kuantiti jirim, so kilogram. Sebelum cikgu akhiri kelas, cuba bayangkan, kalau anda pergi ke planet Mushtari, planet gas gergasi tu, agak-agaknya mampu tak anda berdiri tegak? Boleh tahan tak badan anda berdepan graviti yang ekstrim di sana? Balik ni cuba kaji nilai graviti Mushtari, terus pupuk rasa ingin tahu anda dan selamat mengulang kaji.